Korang kalau makan mi kari istana, cara dia perah limau. Limau ni sebenarnya sedap. Okay? Kalau tak perah limau, rasa dia memang tak balance. Kita mi kari istana ni, saya cakap kat korang, memang sudah dimasak dengan balance. Maksudnya, kalau you letak limau dia, sambal dia, cukup semua item tu, dia memang akan dapat rasa yang sangat-sangat balance. Kalau you rasa mi kari you manis tu, mesti ada something wrong somewhere. Okay? Untuk yang minat makan pedas, saya saja ambil sambal ekstra. Bismillahirrahmanirrahim. Caranya gaul macam ni, ya Allah. Senang terliur korang. Okay. Saya minat kuih tiaw. Dekat food court tak ada kuih tiaw ni. Kalau korang nak, ni menu belakang. Menu yang kena sikit Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang tak makan kuah banyak sebab tu mi kari saya kuah kurang. Kalau korang jenis kuah banjir, minta ekstra. Kita tak ada masalah. Okay, boleh je bagi. Siapa peminat mi kari, tolonglah datanglah cuba kat sana. Tapi saya cakap terang, mi kari kita bukan mi kari utara. Mi kari kita mi kari macam selatan, nyonya-nyonya style sikit. Santan ni memang banyak. Okay? Ada kerang, ada tauge, daun sup, ada bawang goreng, ada sambal, ada limau dan juga ada fish tahu kering. Siapa suka makan asam laksa, suka makan macam-macam, kalau korang ni, tolonglah perahlah limau tu banyak-banyak. Kalau tak cukup limau, korang minta kat cashier. Sebab dia bila masam-masam ni, dia memang racun. Bila pedas masam, baik tu korang. Kau tengok ni. Nak pekat dia korang. Tengok. Buah pekat keluar ni orang cakap ni. Siapa tak makan memang rugi. Perfect. Kalau suka mi kari, cubalah try mi kari istana. The best.